Ramai orang rasa lebih selesa pegang RM20,000 dalam akaun bank daripada beli 10 keping 1 dinar. Tetapi mana sebenarnya yang lebih menguntung dalam masa 10 tahun? Apabila anda menyimpan RM20,000 tunai, dalam masa 10 tahun akan susut kuasa beli disebabkan inflasi sekitar 2 hingga 3% setahun. Tetapi jika anda bekukan RM20,000 dalam bentuk 10 keping 1 dinar, dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, dalam masa 10 tahun, nilai 10 dinar itu boleh mencecah lebih RM42,000. Sedangkan RM20,000 tunai tadi semakin susut kuasa beli. Bezanya terlalu jauh. Tunai makin kurang nilai, emas makin bertambah harga. Inilah sebab mengapa orang kaya dan penyimpan emas yang berilmu menukarkan sebahagian simpanan mereka ke dalam bentuk emas. Mereka tidak menyimpan semuanya dalam bentuk tunai. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.